Kalau korang ada masalah macam aku, macam-macam saiz bateri aku ada ni, untuk aku nak charge aku punya device ni. Biasa kalau korang beli bateri charge kan, dia ada bagi casing dia yang khas kan. Tapi kalau korang ada universal charger ni, macam-macam saiz bateri, korang boleh charge menggunakan device ni. Jom aku review. Spek charger ni adalah dia punya input DC 5.0V, output dia DC 4.2V. Dia menggunakan charger type A, jadi korang boleh cocok dekat korang punya adapter tu. Dekat PC ke memang boleh, tak ada masalah. Kat sini dia jenis spring, jadi korang boleh masuk macam-macam saiz lah. Bateri yang aku masukkan ni adalah bateri 18650. Dia muat Yang ni pula bateri saiz AA, muat untuk korang lekatkan kat sini. Okey, yang ni untuk saiz bateri AAA kita masukkan. Okey, muat, tak ada masalah. Bila korang dah masukkan daripada charge ni, dia akan keluar indikator lampu kat sini tau. Dia ada merah dengan hijau. Yang hijau ni dah full, yang merah ni belum. Jadi korang boleh monitor bacaan bateri ni. Bila dah penuh, korang boleh cabutkan. Okey, yang merah ni korang boleh tinggalkan. Jadi memang selamat ada safety kat situ. Untuk saiz bateri dia ada tulis kat depan ni, macam-macam saiz ada. Jadi untuk memudahkan urusan korang boleh gunakan ni. Dia universal, macam-macam saiz bateri memang ada. Harga memang murah, korang boleh tekan link kat bawah.